Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuriddin wad dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala dengan kurniaan nikmat yang Allah beri kepada kita, dan mudah-mudahan kita berharap agar kurniaan nikmat ini Allah beri kepada kita tidak berhenti. Ya. Kurniaan nikmat yang Allah beri kepada kita tidak dihentikan. Kerana apa? Kerana tanda seseorang itu dalam kecelakaan saat kebaikan yang kita biasa buat ditarik semula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita. Ketaatan dan kebaikan yang biasa kita buat ditarik satu persatu dalam diri kita. Maka kata ulama, ya, itu tanda kecelakaan seseorang. Kita pernah rasa benda tu dalam hidup ni. Kita rasa ada satu ibadat yang dulu kita istiqomah, lalu sekarang hilang dalam hidup kita. Benda itu tak ada dulu kita amalkan setiap hari, seminggu sekali, dan akhirnya amalan itu seolah-olah tidak mampu kita buat. Dan keberkatan seseorang apabila semakin umurnya bertambah, kebaikan dia dalam hidup dia terus bertambah. Ada saja kebaikan yang baru yang dia buat dan diistiqomahkan. Maka lihat dalam hidup kita ni, kalau ada satu kebaikan yang baru yang Allah beri kepada kita, dulu kita tak dapat istiqomah, sekarang kita dah dapat istiqomah benda itu. Ya, dalam hidup kita, dulu kita nak beramal cukup susah, sekarang Allah berikan kemudahan untuk kita beramal sehingga dapat istiqamah. Ya, semakin umur kita naik, ada amalan yang Allah berikan kepada kita, maka ini tanda keberkatan dan kebahagiaan. Sebenarnya perkara inilah yang kita harapkan, sebab kita mahu menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang barakah, dalam keadaan keredaan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, zalika liman khasya rabbah. Apa orang yang seorang hamba ni dia cukup takut dalam diri dia. Seorang hamba Allah ni dia cukup takut dalam diri dia. Sebenarnya bukan dia takut tak ada duit, bukan dia takut tak ada orang sekeliling dia, bukan dia takut dia dalam kehinaan, bukan dia takut bahawa dia tidak dipedulikan. Yang dia takut jika Allah tak redha dia. Inilah ketakutan yang perlu ada dalam diri kita. Jika Allah tak redha kita, ada apalah nikmat yang ada pada kita, maka perkara itu tidaklah termasuk dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, haza min fadli rabbi, haza min fadli rabbi, haza min fadli rabbi. Sebab itu jika kita ni tadi tak dapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tak redha kita. Sebab itu orang yang bertakwa kepada Allah, mereka ni sentiasa cari redha Allah. Mereka cari apa yang
buatkan Allah ni redha aku. Dan mereka sentiasa muhasabah, apa yang Allah tak redha aku. Aku cakap begini, Allah redha tak? Aku buat gini, Allah redha tak? Aku berjalan ni, kaki aku berjalan ke suatu tempat ini, tempat yang Allah redha tak? Pandangan mataku, pandangan yang Allah redha tak? Tangan yang aku pegang, perkara yang aku genggam, perkara yang aku capai, perkara tu Allah redha atau tidak? Pendengaranku, yang aku dengar ni tadi, benda tu Allah redha ke tidak? Maka inilah ketakutan dalam hati seorang mukmin yang disebut tentang khasyah itu, ketakwaan. Adik kita mengaji ni kan apa? Nak jadi alim. Alim tinggal, tuan-tuan. Alim tinggal. Mengaji ni kalau nak jadi alim, alim tinggal. Tapi kalau mengaji ni nak jadi soleh, soleh ikut. Soleh ikut kita. Tak ada siapa boleh nafi benda ni. Sebab itu dalam dunia ni kita rasa kita alim, tapi bila balik kita bodoh. Mana bodoh kita? Nak jawab marah buka tak boleh. Bodoh lah, tuan-tuan. Alim tara mana pun kita. Tanya soalan benda kita tahu. Benda kita tahu, tanya soalan tak boleh. Tak boleh jawab. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Tak boleh jawab. Jadi, yang boleh jawab siapa? Takwa. Yang boleh jawab siapa? Soleh. Ini dia. Adik kita mengaji ni kan apa? Mengaji setiap malam ni kan apa? Kerana kita nak jadi orang yang takut ke Tuhan. Kita nak jadi orang yang dapat buat baik. Sebab orang soleh itu, orang yang bertakwa itu adalah orang yang soleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekh Abu Hasan. Di situ tak? Betul. Mana sungguh? Mana? 1, 2, 3, power. Sesungguhnya turunnya. Siapa turun? Nabi Adam kepada bumi itu supaya sempurna pangkat jadi khalifah. Turunnya Nabi Adam, diturunkan Nabi Adam AS ke bumi, bukan kurang pangkat tak? Nabi Adam AS makan Bakhaldi. Sabit makan Bakhaldi tadi diturunkan ke bumi. Maknanya turun pangkat Nabi Adam, tak menyempurnakan pangkat. Menyempurnakan pangkat menjadi khalifah. Saat kita ni perjalanan cerita Nabi Adam ni sebenarnya cantik kan? Allah jadi Nabi Adam AS dalam syurga surga. Fitrah manusia ni dia sunyi. Lalu Allah kurniakan kepada dia Hawa, sunyi. Kedua, apa nak belajar, tuan-tuan? Apa nak belajar? Kita ni, Nabi kata, sebagai orang yang mempunyai amanah, ketua, pemilik. Jadi kita ni, apa yang kita milik besok akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Apa yang kita milik? Apa yang kita milik dalam hidup ni? Allah bagi kita isteri. Isteri ni akan Allah tanya. Siapa yang kena tanya? Kita suami. Allah akan tanya siapa lagi? Orang di bawah kita ni kena tanya. Anak-anak. Anak-anak. Tanya semua. Sebab itu dalam hidup ni, kalau kita mengikut akan kehendak hawa kita, maka kita akan jatuh. Kita kena mengikut akan kehendak agama.
Jangan mengikut akan kehendak hawa. Kerana kehendak hawa ini selalu tersesat daripada agama. Sebab apa? Sebab kebanyakannya golongan, minta maaf orang perempuan kat belakang. Kebanyakannya orang perempuan ni dia guna perasaan. Dia guna perasaan. Rasa dia. Rasa. Sebab itu seorang laki-laki, maka dia kena jadi orang kuat. Apa yang kuat? Imannya kuat, agamanya kuat. Kerana jika agama tidak kuat, iman tidak kuat, ketika itu hawa akan menguasai agama, hawa akan menguasai tuntutan iman. Tu jaga tu. Ni nak kena belajar ni. Nak kena belajar situ. Sebab itu jika kita tak pernah memberi nasihat kepada isteri kita, tak pernah bagi, tak pernah tegur, maka perkara itu menjadi pendakwaan kita besok di padang mahsyar. Apa yang dia cakap, apa yang dia buat, apa yang dia ambil, apa yang dia lakukan dalam hidup ni sama dengan kita. Kena nasihat. Yang ni tak boleh sayang. Awak cakap macam ni tak boleh. Awak buat macam ni sebenarnya tak boleh pada agama. Awak dah lama benci adik-beradik awak. Awak kena maafkan dia orang. Awak dah lama dah semayang lewat. Awak kena semayang awal waktu. Sayang, awak macam ni, awak kena ubah diri awak. Sebab apa? Sebab kita nak sama-sama masuk syurga. Beritahu isteri kita. Beritahu anak-anak kita, abang, kakak. Yang ni salah. Akak pakai macam ni sebenarnya salah. Akak tak tutup aurat dengan sempurna. Walaupun akak dah kahwin, walaupun akak dah ada anak, tetapi ruang pendakwaan itu tetap ada. Akak akan dakwa ayah juga. Macam mana boleh dakwa ayah lagi walaupun kakak dah kahwin? Nanti kakak kata, sebelum kakak kahwin, ayah pun tak pernah tegur. Ayah tak pernah tunjuk, ayah tak pernah marah, dan ayah suka apa yang kakak buat. Maka ruang pendakwaan ini tetap ada dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab padang mahsyar ni, tuan-tuan, padang mahsyar ni dia macam orang lemas. Dia macam orang lemas. Apa yang dia boleh ambil, dia boleh pegang, dia pegang. Inilah padang mahsyar. Satu tempat yang paling menakutkan. Kalau kita tengok betul-betul, tuan-tuan sesekali tengoklah cerita padang mahsyar. Tengok. Kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah ni, kita akan berasa itulah tempat menakutkan kita. Sebenarnya dah mati tak selesai. Ada orang kata bila dah mati selesai. Tak selesai lagi. Cuma kita selesai dengan urusan dunia, maka bermula kesusahan akhirat itu sendiri. Kena jaga yang tu. Kita sebagai ayah, sebagai suami, kena jaga. Perkara ni macam mana nak terbit, nak buat, iaitu dia bermula daripada kasih. Bermula daripada kasih. Kalau kita sayangkan isteri kita, kita sayangkan anak-anak kita. Nabi, anaknya Fatimah Az-Zahra, setelah berkahwin dengan Sayyidina Ali, Nabi tetap tanya Fatimah, hal sallaiti, adakah kau dah semayang? Wahai anakku, kau dah semayang belum? Tak salah. Kerana ini apa yang Allah pesan dalam Quran. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bila kita pesan pada kebenaran,
ya, pada benda yang betul, pada ketika itu kita kata apa? Kita selalu rasa kecewa. Betul tak? Mu tak nak dengar lantak kamu. Betul tak? Padahal Allah dah bagi tahu kita. Wa tawasau bil haq, pesan-pesan pada kebenaran, wa tawasau bis sabri. Perintah semayang. Wa'mur ahlaka bis salah tu kan. Suruhlah anak-anak keluarga kamu semayang. Sabar. Kan? Sabar kata Allah. Jadi sebenarnya sifat sabar ni tak ada. Ya. Jadi kena dapat sabar. Sebab apa kena ada sabar? Sebab syurga ni susah, neraka tu senang. Semalam saya mengajar di kuliah di, bukan mengajar ya, kuliah di masjid Durian Burung. Saya sebut benda ni. Orang nak masuk neraka ni ikhlas. Ikhlas saja. Lepas tu kita mengumpat ni suka, ikhlas. Ajak semayang, rasa terpaksa. Ajak mengaji, rasa terpaksa. Ajak semayang malam, rasa terpaksa. Ada? Ya? Tapi ajak kata orang, oh ikhlas sungguh, suka. Berasa suka, berasa ringan, dapat kemudahan. Ada? Kita pula jenis orang-orang yang pandai kan. Dia kata tanda-tanda benda ni baik, dia kata beroleh kemudahan. Dia kata mudah nak mengumpat baik, itu dia kata. Itu kata orang tak berhenti sampai sekarang. Benci orang tak nak berhenti sampai sekarang. Itu saya pesan benda ni. Ustaz ni cakap benda ulang-ulang jangan benci orang, sayang orang. Tuan-tuan tahu tak kenapa saya kata jangan benci orang? Antara syafaat besok, syafaat Rasul, syafaat Quran, syafaat anak yang meninggal dunia, kan? Syafaat amal soleh. Ada lagi satu syafaat. Apa dia? Ada syafaat malaikat. Ada lagi syafaat apa? Syafaat orang Islam. Ini dalam hadis tuan-tuan disebut perkara syafaat daripada saudara Islam kita. Kenapa saya kata jangan benci orang dalam dunia ni? Jangan benci orang mukmin dalam dunia ni. Sebab orang yang besok dapat syafaat saudara se-Islam dia adalah orang yang mengasihi saudara se-Islamnya dalam dunia ni. Saya datang sini tuan-tuan, bukan saya nak ngajar tuan-tuan, saya malu tuan-tuan. Saya datang sini, saya teringat dekat almarhum Tok Guru je. Tok Guru kata, pesan dengan saya ingat lagi. Dia suruh saya datang, jangan tak datang, dia kata. Jangan berhenti, dia cakap. Saya ingat lagi almarhum. Saya cerita almarhum ni sedih sikit tuan-tuan. Macam ayah saya pula. Insan yang terlalu tawaduk. Almarhum ni orang yang paling tawaduk saya jumpa tuan-tuan. Masa mula-mula saya ngajar di surah Al-Hikmah pada Medan, saya tak tahu dia orang alim. Apa yang berlaku? Saat dia tanya saya istighfar, Sayyidul Istighfar dan selawat Fatih. Dan juga selawat yang dibaca selepas maghrib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma aftah lana abwaba rahmatika wa sahil lana abwaba rizkika ya rabbal alamin. Masa saya baca wirid itu, tuan-tuan tahu apa berlaku? Almarhum duduk sini, duduk belah kanan. Ni mah tempat dia. Ni tempat dia tuan-tuan. Tempat dia duduk sini. Lalu dia tulis. Dia dah tulis. Selepas daripada semayang sunnah isyak, saya duduk sini semayang. Tuan-tuan apa yang dia buat? Dia rapatkan lutut dia dengan lutut saya. Masa tu saya tak kenal lagi. Dia kata, apa Ustaz? Saya nak baca, Ustaz dengar boleh?
Dan tulisan yang ditulisan ni saya tengok, saya terkejut. Saya kata cantik yang tulisan ni. Cantik. Dan dia baca satu-satu. Kalau salah, tolong tegur Ustaz. Selepas almarhum ini selesai tasmik tuan-tuan, saya turun pintu baru saya nampak gambar ni. Masa tu saya rasa, ya Allah, rendah dia. Masa tu lah sedih tuan-tuan. Betapa malunya saya, kerendahan hati seorang yang alim. Itu tuan-tuan, kalau kita rendah diri tuan-tuan, tak menghilangkan tempat kita pada sisi Tuhan. Kita rendah diri, janganlah sangka kalau kita ni kaya sekalipun rendah diri, tak hilang kaya kita. Kalau kita ni alim rendah diri, tak hilang ilmu kita. Kalau kita ni tuan-tuan, banyaklah amal macam mana, tapi kita rendah diri, tak hilang amalan kita. Tapi kalau kita kaya sombong, harta ni akan hilang satu hari. Ilmu ni tuan-tuan, kita alim tapi kita sombong. Sombong. Pada ketika itu, kemuliaan ilmu itu hilang dalam diri kita. Bukan ilmu itu diangkat, tapi kemuliaan, keberkatan. Begitulah amal soleh ni. Kalau kita buat amal banyak, sombong tuan-tuan, pada ketika itu amal soleh kita hilang. Jangan susah hati. Rendah diri ni, tawaduk ini tidak akan menghilangkan tempat kita pada sisi Allah. Sebab itu orang alim ni, kata ulama, 3 sifat ni kena ada. Satu, kata ulama, semakin bertambah ilmu, semakin tawaduk. Semakin mengaji, nak tengok kita ni Allah bagikan keberkatan ilmu, semakin kita bertambah ilmu kita. Kita turun. Kalau kita fikir, aku nak angkat kepala buat apa? Apa aku dapat? Aku tak dapat apa-apa pun. Semakin kita turun, maka Nabi janji dekat kita. Orang yang rendah diri, kata Nabi, tempatnya tinggi pada sisi Allah. Dan orang yang sombong ni, kata Nabi, tempatnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, apa kita dapat? Makin mengaji, apa kita dapat? Bertambah kasih sayang. Hak cerita tadi, syafaat tadi. Kalau saya datang sini, saya nak mengajar, habis mengajar, saya balik tuan-tuan. Tuan-tuan dapat ilmu, tak dapat ilmu, itu bukan hak saya. Tapi setiap kali saya datang, bukan saya nak mengajar tuan-tuan. Datang saya di masjid, di surau, atas dasar kasih saya. Kenapa saya perlu kasihkan tuan-tuan? Kenapa saya perlu sayangkan tuan-tuan? Sebab kasih ni tuan-tuan adalah satu harta yang kita akan bawa sampai akhirat. Kasih. Duit kita tak bawa sampai akhirat. Pangkat tak bawa sampai sana. Gelaran, mana ada orang panggil kita ustaz sana tuan-tuan? Ada tuan-tuan besok jumpa saya sana, ustaz? Tak. Cuma gelaran yang kekal kat sana tuan-tuan, iaitu gelaran apa? Mak ayah. Anak kita panggil kita. Kalau dalam dunia ni, anak saya panggil saya ayah, gelaran itu kekal. Ayah, mak, mak, kita panggil mak kita, ayah kita. Jadi kenapa perlu kasih? Kerana kasih ini perkara yang kekal sampai akhirat. Kenapa Nabi syafaat kita? Kasih. Maka dengan kasih ni besok, tuan-tuan tengok saya dalam neraka. Tuan-tuan orang soleh, orang soleh, tuan-tuan orang baik. Lalu tuan-tuan nampak saya dalam neraka dan terdengar suara saya dalam neraka. Sebab kasih yang kita jalinkan dalam dunia ni, tuan-tuan akan berhenti. Tuan-tuan minta dengan Allah. Antara amalan yang kekal dalam dunia sampai akhirat, doa.
Doa ni dalam dunia kita buat, sampai akhirat kita buat. Dalam kubur doa lagi, sampai padang mahsyar doa lagi. Ya. Seorang anak yang mati pada waktu kecil yang mak ayah dia redha, dia doa dengan Allah, ya Allah, keluarkanlah mak aku daripada, ayah aku daripada kesusahan azab Engkau. Selagi dia tak keluar, aku tak nak masuk syurga, ya Allah. Minta dan terus minta. Tuan-tuan akan minta dengan Allah, ya Allah, orang ni kami pernah rasa sayang atas dia. Kalau tuan-tuan benci saya, tuan-tuan tak minta lah. Benci ke Ustaz Ahmad Rizal ni, mari dah lah lambat. Kata, saya demam sikit tuan-tuan hari ni. Sebab aja nak mari lambat hari ni. Ya. Din mari sampah dah ada rumah pukul 7. Nak tubik di rumah rasa nak terberak pula. Masuk pula bilik air lagi sekali. Tahu Din marah saya ke, benci saya ke, sayang saya ke, saya pun tak tahu ke dia. Dia senyap. Dia orang senyap ni susah. Baik. Dan raja. Jadi sebenarnya ni tak habis lagi. Yang ketiga, bertambah ilmu, bertambah ketakwaan. Itu tadi. 3 perkara, bertambah ilmu, tambah 3 perkara. Tambah ilmu, tambah tawaduk, tambah ilmu, tambah kasih sayang, tambah ilmu, tambah takwa. Jadi cek tuan-tuan ya. Kita ngaji, 3 benda ni tambah tak kat kita? Mana kalau tak bertambah, maka ilmu tadi ada masalah ke kita. Bukan masalah ke ilmu. Ilmu tak ada masalah. Kita masalah. Ya. Maka wajib atas tiap-tiap mukminin beriktikad bahawa Nabi dan Rasul tiadalah berpindah hal yang tinggi kepada hal dan martabat yang kurang. Ya, para Nabi, para Rasul, ya, di iman dia terus naik. Kita ni yang boleh turun ataupun tetap situ, ataupun kejap naik, kejap turun. Jadi kenapa kadang rasa malas? Mana iman kita tengah turun. Masa itu apa nak buat? Kembali kepada Allah. Balik kepada Allah Ta'ala. Betul Syekh kami dulu, dia kata apa? Kalau berasa lemah, cepat-cepat ambil semayang dan jangan sampai batal dia. Kenapa? Kerana orang yang di dalam wuduk, dalam rahmat dia. Kita lemah nak baca Quran, lemah nak semayang, lemah. Dia kata, usaha jangan tidak ada wuduk. Sebab ketika apa? Ini guru kita tuan-tuan. Kalau kita kan, tuan saya tak lemah sangat ni, nak semayang lemah, baca Quran lemah, buat ibadat lemah. Apa nasihat tuan kat saya? Dia nasihat apa tu? Ambil semayang, jangan batal semayang. Dia macam orang tu ni. Ada? Saya tak tanya tuan-tuan, saya kalau dengan guru ni, saya tak pernah tanya. Kenapa saya tak pernah tanya? Kerana li ta'dibi, adab. Apa yang dia cakap tu, tak sampai faham kita, sampai masa faham tuan-tuan. Saya tak faham. Tapi saya beramal. Lama-lama baru saya nampak benda tu tuan-tuan. Ketika iman kau turun, maka ibadat ni selalunya hilang. Baik. Ini bijaknya orang alim tuan-tuan. Ketika ibadat engkau hilang, jangan sampai engkau buat maksiat dia. Sebab ketika iman kita turun ni tadi, mudah kita jatuh kepada kejahatan.
Saat engkau semayang tak boleh, baca Quran lemah, pergi masjid lemah, saat itu engkau kuat pula buat maksiat. Saat iman kita ni turun, maka penjagaan itu lebih penting. Saat itu macam mana nak jaga? Kekal kaya semayang. Kita tak mampu nak semayang macam orang lain. Tengok orang semayang sunat rasa nak semayang, tapi tak gerak rasa. Bukan badan tak sihat, iman tak sihat. Pada ketika itu kita ambil semayang, minta maaf, ya Allah, walaupun aku tak mampu berbuat baik, tapi jangan sampai aku berbuat maksiat. Maka orang yang dalam wuduk ni tadi dalam doa malaikat. Orang yang di dalam wuduk ni tadi di dalam rahmat. Saat kita rasa iman kita kurang, maka ketika itu jangan tinggal, mengekalkan wuduk, jangan sampai batal. Syekh kami dulu sampai dia ajar, lepas buang air ambil semayang. Lepas qada hajat, bukan buang air kolah, buang air paip, bukan. Tuan-tuan ni nanti sejuk-sejuk gini ngaji tak nak, baru setengah jam lagi 45 minit. Dah lah sejuk ngaji 45 minit, saya kata kena buang air, kata. Sudah. Qada hajat, packcing lepas berok. Mudah faham lagi tak? Kalau kecing dengan berok dah faham lagi, tak tahu dah. Qada hajat. Selepas qada hajat ambil wuduk. Selepas qada hajat ambil wuduk. Kita tak mampu berbuat baik, tetapi kita minta dengan Allah agar kita ini tidak berbuat jahat. Cukup tu. Maka berkata Ibnu Atiyah bahawasanya Allah Ta'ala baginya tadbir dan kehendak, dan sebenarnya sudah dahulu kehendak tadbirnya. Yang tadbir kita Allah, yang berkehendak suatu perkara atas kita dia. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Pernah tak kita fikir kun fayakun tu nak bagi jadi, nak bagi tak jadi? Kita ingat bagi jadi tak? Kerana yang mengadakan, yang mentiadakan, nak takut apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Jadi tu. Hak yang mengadakan dan mentiadakan. Nak bagi jadi, kena bagi tak jadi. Ada orang yang iman dia kukuh, iman dia kuat, iman dia tahqiq, saat dia bergantung dengan Tuhan, dia dah tak risau dah. Ya Allah, aku ada Engkau, cukuplah. Ya Allah, aku ada Engkau, cukuplah. Ya Allah, aku ada Engkau, cukuplah. Cukuplah. Aku tak perlu yang lain dah. Aku tak berharap pada yang lain. Aku tak nak bergantung pada yang lain. Cukuplah, aku ada Engkau, cukuplah. Lepas tu saat orang mukmin ni, dia cukup takut jika dia kehilangan Allah dalam hidup dia. Ni orang mukmin. Kenapa kita belajar tauhid? Kita belajar tauhid sebab apa? Sebab kita nak kenal siapa Tuhan aku yang aku sayang ni. Siapa Tuhan aku yang sayang aku, yang aku dekat ni. Siapa Tuhan aku ni? Tu awwaluddin ma'rifatullah. Bila kita dah mula kenal sifat-sifatnya, melihat segala af'alnya, masa ketika itu Allah bagi kita peluang hidup ni. Allah bagi kita peluang hidup. Ini yang kita cakap, ya Allah, tak apalah aku tak ada, orang lain semua tinggalkan aku, tak apalah, tapi cukup aku ada Engkau. Ya Allah, aku tak ada harta, aku tak ada apa, tak apalah, tapi aku ada Engkau. Engkau pemegang segala harta yang ada dalam dunia ni.
Ya Allah, aku orang tak peduli. Ya. Ya. Pergi mana-mana, duduk dalam majlis orang tak nampak kita, tuan-tuan, tak peduli. Tak apa, ya Allah. Orang tak nampak aku tak apa. Ya. Orang tak peduli aku tak apa. Ya. Tapi jangan kau tak nampak aku, jangan kau tak tengok aku. Yang tu takut, tuan-tuan. Orang tak tengok kita tak apa, kita boleh balik. Tapi kalau Allah tak tengok kita, tuan-tuan, Allah tak nak tengok muka kita. Ya. Kan Allah ingatkan dalam surah Sajadah, fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Inna nasinakum. Hari ini kami lupa kamu. Inna nasinakum, kata Allah. Biarlah orang tak pandang aku tak apa, orang tak muliakan aku tak apa, tapi tolonglah ya Allah, jangan kau tak pandang aku, jangan kau hina aku. Aku belajar ni ya Allah, supaya aku dapat jaga benda-benda ni. Takut aku ya Arhamar Rahimin. Betul? Nak apa lagi, tuan-tuan? Dalam hidup kita, berapa kali manusia sekeliling kita tipu kita? Dalam hidup kita, berapa kali manusia sekeliling kita khianat kita? Dalam hidup kita, berapa kali manusia tolong kita? Berapa kali? Akhir sekali kita pergi pada Tuhan, kita pergi ke Allah, kan? Banyak kali Allah tolong kita, tuan-tuan, kan? Banyak kali kita angkat tangan, walaupun kita ni jahat, kan? Mengumpat tak berhenti, kata orang tak berhenti, benci orang tak berhenti, kan? Hari-hari minta hari, Allah bagi juga, bagi juga. Nampak tak? Bagi tak? Masa kita sakit dulu, kita minta, kan? Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, bagi kita. Walaupun itu bukan kita orang baik pun, tapi Allah dengar tak? Ya. Kalau orang tak, tuan-tuan, kalau dia benci kita, sampai bila pun dia akan benci kita. Ha? Kita susah, tuan-tuan, dia akan ketawa tepuk tangan melihat kesusahan kita. Orang yang benci kita, dah gitu. Kita meniaga jatuh, dia akan tepuk tangan bergembira dengan kejatuhan kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala saat itu yang berlaku atas kita, kita datang jumpa dia. Walaupun kita jahat dengan Allah Ta'ala, dia kata jangan mengumpat, jangan benci orang lagi. Semayang malam tak nak buat lagi. Allah kata jadi orang baik, tak nak jadi orang baik lagi. Akhir sekali kita tetap pergi ke Allah Ta'ala. Kita angkat tangan, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Nampak besarnya rahmat Allah. Walaupun kita buat jahat kepada Allah, Allah tetap buat baik. Kita buat jahat sama-sama dengan Allah Ta'ala ni. Kan? Buat baik, buat baik, buat baik. Allah buat baik, buat baik, buat baik pada kita. Jadi macam mana nak tinggalkan Allah Ta'ala? Tak bolehlah kita tinggalkan Allah. Ya Allah, Engkau lah segala-galanya. Ya Allah, Engkau lah segala-gala dalam hidup aku. Baik. Bahawa tiada dapat, tiada menempati dan mendiamkan bumi itu anak Adam. Dan adalah dari tadbirnya dan hikmahnya. Tak ada siapa dalam bumi ni yang boleh lari daripada takdir Allah. Nak jadi benda-benda dalam hidup kita, semua dari dia. Sebenarnya, tuan-tuan, apa yang berlaku dalam hidup kita ni, Allah nak tengok kita, kau beriman tak dengan aku? Sebab kan, ujian hidup dalam dunia ini satu ujian. Bukan ujian makan, tuan-tuan. Ya. Bukan ujian duit, bukan ujian itu asbab. Kita diuji dengan asbab duit,
Kita diuji dengan sebab makan, kita diuji dengan sebab keluarga. Tapi ujian tu adalah ujian atas iman. Ketika kita melalui ujian tu, Allah nak tengok kita. Kau ingat aku lagi tak? Kau ingat aku lagi tak? Ingat apa? Kau ingat aku lagi tak? Sebagai Tuhan kau. Kau ingat lagi tak? Yang aku ni lah yang menentukan qada dan qadar kau. Cara mana kita terima? Yang tu Allah nak tengok. Kita terima dengan cara kita memarahi Allah, kita tidak redha dengan qada dan qadar Allah, atau kita terima dengan iman. Ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Apa yang kau takdirkan atas aku tak ada sia-sia. Mesti ada apa-apa yang aku kena ambil tahu, aku kena ambil belajar ni, ya Allah. Nabi Adam duduk dalam syurga. Kemudian Hawa ajak makan buah khuldi, kan? Nampak tak? Kalau kita duduk tempat mewah, ni, tiba-tiba kena keluar, duduk di bumi yang tak ada benda apa-apa. Nampak tak? Ada kata, berapalah kena halau sampai gini. Berapalah sampai kena halau. Rupanya bukan halau. Kalau mu tak pergi ke bumi, maka tidak sempurnalah mu nak jadi khalifah. Kalau duduk dalam syurga, kita tak ada, tuan-tuan. Ni asbab perjalanan, kan? Tapi perjalanan syariat itu berlaku tak? Berlaku. Masa Nabi Adam diturunkan ke bumi, apa Nabi Adam buat? Nabi Adam taubat. Dah ada sebut dalam Quran, kan? Nabi Adam taubat, menangis. Nabi Adam tak berani mengangkat kepalanya setelah Jibril datang memberitahu kepada Nabi Adam AS, wahai Adam, Allah dah ampunkan dosa kau. Nabi Adam kata, janganlah gurau dengan aku dah buat salah ni. Nampak tak? Nabi, kan? Nabi saat dia bertobat, datang malaikat bagi tahu dia, wahai Adam, Allah dah ampunkan dosa engkau. Dia kata apa? Dosa aku ni besar sangat, janganlah gurau dengan aku saat aku sedang bersalah kepada Allah. Beza tak? Kita buat salah, tidak pernah rasa bersalah. Beza jauh ni iman kita ni. Nabi Adam, dia menangis, datang Jibril bagi tahu. Dia kata, jangan gurau lah. Kata, aku malu nak angkat kepala aku. Dan kita pula sebaliknya, buat salah, tapi tidak pernah rasa bersalah kepada Allah. Yang tu salah kita, tuan-tuan. Yang ni siapa buat? Seorang lagi, nama dia Iblis. Dia salah, kemudian Allah bagi peluang pula, taubatlah. Mana ada aku salah? Yang salah bukan aku, yang salah Adam. Aku tak salah. Beza tak, tuan-tuan, dua makhluk ini? Beza. Maka kita ikutlah yang mana. Jika kita ingin kembali kepada syurga,
maka ikutlah Adam alaihissalam. Dan jika kita sudah tidak mau untuk masuk ke syurga Allah dan kita ingin terus ke neraka Allah, maka ikutlah akan sifat iblis itu yang telah digambarkan kepada kita tentang kisah mereka itu. Pilihlah, kita pilih. Aku ni nak balik ke syurga, baliklah. Ikut Nabi Adam alaihissalam. Salah satu kisah ini mengajar kepada kita, selalulah rasa bersalah kepada Allah dan minta ampun dengan Allah. Ya. Salah tuan-tuan, banyak salah kita ni. Banyak sangat salah kita. Betul sampai kadang-kadang orang cakap dengan saya, ustaz ni asyik cakap pasal neraka, pasal salah. Emang tak nak cakap pasal syurga? Saya tak berani sebab saya tengok tempat saya, tuan-tuan. Ya. Saya tengok tempat saya. Tempat saya apa? Saya belum tentu masuk syurga. Saya nak kisah macam mana saya nak keluar dulu. Saya nak keluar dulu. Kita kalau duduk dalam neraka, tuan-tuan, kita kisah berangan nak masuk syurga, walhal kita sendiri dalam neraka Allah. Macam mana ni, tuan-tuan? Kisahkan kita, macam mana aku nak keluar ni? Macam mana aku nak keluar ni? Macam mana aku nak keluar ni? Kan? Dah keluar baru kita fikir bagaimana nak masuk ke jannah Allah. Tuan-tuan tak apa, tuan-tuan kena fikir pasal syurga. Tuan-tuan kuat beramal, banyak baca Quran, ya, sedekah banyak, semua banyak. Tuan-tuan tak apa, tuan-tuan kena fikir syurga, tuan-tuan. Saya tak boleh fikir dan saya tak mampu untuk fikir syurga untuk saya, tuan-tuan. Banyak kejahatan dan kemaksiatan yang saya tak boleh tinggal lagi. Kadang duduk saja-saja sombong dengan orang. Terasa, tuan-tuan. Duduk kan? Terasa macam kita ni besar sangat. Terasa, tuan-tuan. Dan masa tu, ya Allah, apa ujian ini? Susah, tuan-tuan. Ya, untuk kita bersihkan diri kita dari kesalahan. Baik kesalahan yang menjadi satu rahmat atas kita saat kita buat kesalahan, lalu diikut dengan rasa bersalah. Kita buat salah, terus didatang rasa bersalah. Apa dia tahu? Taubat, maka dia jadi rahmat. Dan ia menjadi kesengsaraan atas seorang hamba Allah, iaitu saat dia buat salah, bertahun-tahun dia tak pernah rasa salah. Maka inilah kesalahan yang menjadi kecelakaan. Saat kita berbuat kesilapan lalu diberikan hidayah dan taufik, yang ni alhamdulillah. Ya. Baik, sikit lagi. Ustaz kata ustaz demam, tapi tak nak berhenti. Ya ke tak demam ni? Dia kalau dapat mikrofon memang gitu, tuan-tuan. Tak boleh dapat mikrofon. Tidak boleh tidak sempurna yang demikian itu, maka sebab yang demikian itu jadilah memakan akan buah kayu itu. Ini buah khuldi. Sebab nak turun ke bumi, maka jadi ke asbab, kan? Dan turun ke bumi, menyatakan menjadi khalifah atasnya. Wallahu alam. Cakap situ. Boleh dah ya? Boleh dah? Boleh dah cakap. Kita bukan nak khatam cepat. Ya. Kita mudah-mudahan sementara habis ngaji, habis baca ni, busa kita jadi orang baik, mati dia. Saya harap tu ya, tuan-tuan. Mati kita dalam keadaan kita sedang berbuat baik. Dan kita niat nak jadi orang baik. Ya, niat nak jadi orang baik. Baik, wallahu a'lam bissawab. Ya, setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Tolong doakan saya. Ya, mudah-mudahan ya Allah beri kesihatan yang baik. Jangan doa panjang umur, tuan-tuan. Jangan doa panjang umur. Ya. Saya kalau boleh nak mati umur 63. Kalau boleh lah. Kalau Allah bagilah. Ya.
nak mati 63. Tak dapat ikut Nabi, dapat mati ikut Nabi jadilah. Tak? Ya, nak baik macam Nabi tak dapat. Tapi mati ikut Nabi. Nabi mati 63, saya teringin mati 63. Minta. Saya selalu pesan anak-anak saya, kau jangan harap ayah kau lebih pada umur tu. Ya, jangan kau haraplah, saya kata. Sebab ini doa saya kata. Nak minta mati dalam dua keadaan. Ingat Allah lah yang tu. Satu, keadaan semayang. Dua, keadaan saya tengah ngajar. Kenapa anak saya tanya? Ketika saat dua perkara ni, aku selalu sebut nama Tuhan. Masa aku mengajar, ayah mengajar, ayah selalu sebut nama Allah. Allah, Muhammad. Biar ayah kamu mati dalam keadaan yang sedang menyebut nama Allah. Kedua, semayang. Masa kita semayang, kita tak lepas mulut kita menyebut nama Allah. Masa tu harap kita dapat mati. Tengah sujud, Subhana Rabbiyal apa ni? A'la wa bihamdi. Tengah rukuk, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Tengah tahiyat, kita sedang membesarkan Allah, tengah berselawat. Tengah sebut-sebut nama Allah, nama Rasul, datang malaikat ambil nyawa kita. Saat kita sedang berhadap dengan Allah Ta'ala, menyambut-nyambut namanya, hadir malaikat maut, ambil nyawa kita dalam kita sedang menghadap Allah Subhanahu. Cantiknya mati macam tu, tuan-tuan. Ya. Cantik. Ya. Baik, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami, ya Allah, ke jalan-Mu yang lurus. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kami buat salah, jika kami masih buat silap, tolonglah tegur kami, ya Arhamar Rahimin. Ampunkanlah kesilapan kami, ampunkanlah salah kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kami tidak mampu berbuat baik, tolong beri kekuatan atas kami dan pimpin kami untuk kami buat baik. Kami mengaku kami tak ada daya dan upaya untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan, melainkan dengan hidayah dan taufik-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kami sedang melalui suatu masalah yang kami sendiri tak kuat, ya Allah, kuatkanlah kami, ya Arhamar Rahimin. Selesaikan masalah kami, ya Arhamar Rahimin. Jadikan masalah itu yang datang dalam hidup kami, kami menjadi asbab makin dekat dengan Kau, makin kuat iman kami kepada Engkau, ya Allah. Semakin kami tidak mahu berpisah kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika dalam antara kami yang hadir pada malam ini ada yang sakit, maknya sakit, ayahnya sakit, isterinya sakit, adik-beradiknya sakit, tolonglah sembuhkan mereka, ya Allah. Dan angkatlah mudarat atas penyakit mereka, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon, ya Allah, walaupun kami masih tidak boleh meninggalkan banyak perkara yang Kau tak suka, tapi tolonglah redha atas kami, ya Allah. Tolong beri keredaan-Mu atas kami, ya Allah. Tolong redhakan kami, ya Allah. Tolong jangan benci kami. Tolong jangan benci kami, ya Allah. Tolong jangan benci kami, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin.